bila ikan betul makan. Dengar macam pelik kan? Tapi dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI dan satu lagi teknologi hebat yang dipanggil YOLO, jawapannya boleh sangat. YOLO ni bukan you only live once ya. Ini nama model AI yang sangat power. Dia boleh tengok jam dan kira ikan live terus dari kamera. Jom tengok macam mana teknologi ni dapat bantu nelayan dan peternak ikan uruskan kolam dengan lebih bijak. YOLO ialah singkatan untuk you only look once, tapi maksud dia sini AI cuma tengok sekali je dari dalam video dan dia terus tahu apa yang dia nampak. Model ini digunakan untuk kenal objek dalam video secara nyata. Contohnya ikan, kereta, manusia dan apa sahaja. Dalam test kita, YOLO akan tengok footage kolam dan dia akan kesan setiap ikan siap dengan label, anggaran saiz dan lokasi. Mainkan kamera tengok kolam dan terus tahu ada berapa ekor ikan, dekat mana dan besar mana. Hebat kan? Okey, jadi macam mana semua ni bantu bagi ikan makan? Bila YOLO kesan ikan dari segi bilangan dan saiz, sistem boleh faham beberapa perkara penting seperti berapa ekor ikan yang ada, saiz ikan dah besar ke belum, ikan aktif ke tidak. Kalau aktif, biasanya ikan tu lapar. Dengan info ni, feeder automatik boleh tentukan berapa banyak nak bagi makan dan bila masa terbaik. Tak perlu lagi kita berteka-teki atau overfeed dan semuanya ikut data sebenar dari kolam. Jadi, nak guna sistem ini bukanlah perlukan makmal yang besar ataupun bajet jutaan ringgit. Anda juga perlu cuma 3 benda utama, iaitu pertama, kamera, boleh tak bawa air atau tepi kolam sahaja. Yang kedua, komputer. Kalau kecil pun tak apa, macam Raspberry Pi pun boleh, asalkan boleh menjalankan AI model. Yang ketiga, model YOLO yang telah dilatih. Contohnya YOLO V5 ataupun versi terbaru YOLO V8. Settle. Lepas tu, tinggal pasang sistem dan train YOLO supaya kenal ikan anda. Terdapat banyak kelebihan YOLO, iaitu yang pertama, sistem ini berfungsi secara masa nyata. Maksudnya, YOLO boleh kesan ikan terus dari kamera, tidak ada delay dan tidak perlu proses yang lama-lama. Yang kedua, ia sangat cekap dan laju. Sekali tengok je, terus tahu berapa ekor ikan, saiz dan kedudukan. Sesuai sangat untuk automatik, contohnya feeder automatik. Yang ketiga, ketepatan dia tinggi. Bila YOLO dilatih dengan betul, ia boleh cam spesies ikan tertentu. Contohnya ikan tilapia berbeza dengan ikan patin. Yang keempat, yang paling penting ialah membantu mengurangkan pembaziran makanan. Sistem hanya akan memberi makan bila ikan betul-betul perlu ada dan aktif. Tidak ada lagi makanan yang terapung dan membazir. Yang kelima, sistem ini ialah fleksibel. Boleh diubah sesuai bermacam-macam jenis kolam, sama ada kolam kecil, kolam besar, indoor ataupun outdoor. Tapi, macam teknologi lain juga, ada kekangannya. Pertama, YOLO perlukan banyak data latihan yang berkualiti. Maksudnya, kita kena kumpul banyak gambar atau video ikan dari pelbagai sudut dan keadaan. Kedua, kalau air kolam keruh atau gelap, kamera tu susah nak nampak dengan jelas. Jadi, ketepatan pengesanan boleh jatuh. Ketiga, kalau nak hasil yang laju dan tepat, kita kena gunakan komputer atau peranti yang berkuasa tinggi. Keempat, kadang-kadang YOLO ni boleh tersilap. Contohnya, bayang-bayang atau daun dalam air boleh dikesan sebagai ikan. Itu dipanggil false detection. Dan akhir sekali, bila ada perubahan dalam kolam seperti pencahayaan, kamera baru atau jenis ikan baru, model YOLO ni kena dilatih semula. Jadi bukan sekali setup terus siap selamanya. Kenapa semua ini penting? Sebab kalau bagi ikan makan ikut suka, akan berlaku pembaziran makanan. Makanan yang tidak dimakan itu akan tenggelam dan menjadi bahan buangan. Itu akan menggatalkan air, turunkan kualiti hidup ikan dan tambahkan kos rawatan. Dengan sistem automatik, kita dapat pastikan ikan kenyang tapi tidak berlebihan, dan sambil itu menjaga air kolam ikan yang sentiasa bersih. Jadi, walaupun sistem ini sangat berguna dan menjimatkan dalam jangka panjang, kita tetap perlukan perancangan pemantauan supaya hasilnya konsisten dan tepat.
Teknologi AI seperti YOLO bukan lagi hanya untuk kereta pandu sendiri atau kamera keselamatan. Dia kini dah masuk ke dunia aquaculture, membantu peternak ikan menjadi lebih cekap, menjimatkan kos dan menjaga alam sekitar. Dengan YOLO, kita bukan sekadar automasi pemberian makanan. Kita juga boleh kumpul data, pantau kesihatan ikan dan buat keputusan berdasarkan bukti-bukti, bukan tekaan lagi. Bukan saja ikan kenyang pada masa yang tepat, malah air kolam lebih bersih, kurang pembaziran dan hasil ternakan lebih berkualiti. Ini bukti bahawa teknologi bukan menggantikan manusia, tapi membantu kita bekerja dengan lebih bijak. YOLO